mana disebabkan ada macam Hazal pun dah nak masuk jadi apabila kita tak boleh nak sambung apa semua kan, jadi benda itu ibarat macam ala sekejap je, sekejap saja, rasa macam 4 bulan ni sekejap je. Jadi dan buat pertama kali kami ada dia drama. Okey. Jadi 4 bulan ni rasa macam sekejap je. Boleh dia tengok bulan apa tu? Saya dah bilang. Okey. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Hikmah dan juga Hazal yang mana telah banyak membantu Raja Perfume. Daripada ni mungkin orang tak kenal dia Raja Perfume, dan sekarang ni alhamdulillah ramai yang dah mengenali Raja Perfume. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada Hikmah dan juga Hazal. Sampai di sini. Jadi insyaAllah ada rezeki depan hari, mungkin kita akan bersama lagi. Doa-doakan mudah-mudahan rezeki jodoh panjang, insyaAllah. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada semua tim Jerung yang mana dalam live dan juga yang datang hari ini. Kalau ikutkan, kita nak jemput semua kalau ikutkan. Tapi disebabkan ni pun kalau korang tengok rasa macam soal kan. Rasa macam soal dah nak duduk pun sempit dah. Rasa macam yalah nak bergerak pun tak boleh dah sebab terlalu ramai, masya-Allah. Jadi sebenarnya kita punya target 300 kan. Jadi kita tambah supaya yalah sebab apa, sebab kita tak tahu kan nak jumpa depan-depan ni agak susah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi gitulah, saya pun nak cakap banyak pun saya macam jadi. Saya ucap terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih Hazal. Terima kasih semua.